Sepanjang pentadbiran Pakatan Harapan di Negeri Sembilan sejak 2018, depa mentadbir dengan satu rekod yang sangat cemerlang compare dengan Menteri Besar sebelum ni. But yet, depa gagal untuk menang pilihan raya yang baru-baru ni. Dan sebelum tu pun, Pakatan Harapan kalah di Johor dan juga di Sabah. Pentadbiran Pakatan Harapan catat ekonomi bagus, tapi kenapa undi depa jatuh? Bila Pakatan Harapan menang jadi kerajaan Malaysia pada tahun 2022, depa kena satu sindang baru, iaitu dipanggil sebagai Strategic No Man's Land. Pakatan Harapan kuat sebabkan oleh branding depa iaitu reform. Depa kata nak lawan rasuah, depa kata nak baiki institusi, depa nak bawa negara lebih progresif. Tapi bila depa masuk jadi berkuasa, reform yang depa janjikan tu makin lama makin perlahan. Sebab alasan depa kata disebabkan oleh nak jaga hati kerajaan campuran. Dalam masa yang sama, Pakatan Harapan cuba kejak undi Melayu konservatif yang depa tak familiar sangat dan depa tak tahu pun. But somehow itu pun depa tak berjaya dapat. Orang yang konservatif Melayu ni masih mengundi BN ataupun PN. Dan sekarang ni PH berada diibaratkan sebagai yang dikejak tak dapat, yang dikendong pun tercicir. Oleh itu dekat sini undi baru depa tak dapat. And somehow yet depa boleh mengecewakan penyokong asal yang mengundi depa, menyebabkan tak mengundi depa pada pilihan raya negeri sebelum. Di Johor, kajian tunjuk bahawa 2/3 kejatuhan PH ni di kalangan undi Cina datang daripada turnout yang rendah. Ini tunjuk bahawa Chinese duk tengah boycott depa. Dan strategic no man's land ni bukan applicable untuk parti politik saja, tapi dalam bisnes pun ramai yang kena. Kita duk sibuk kejak segmen klien baru sampai klien sedia ada terabai. Dalam kes Pakatan Harapan ni, rakyat bukan undi PH untuk cari BN versi 2.0, tapi orang mengundi PH untuk harapkan reform yang BN gagal buat. So bila identiti hang hilang, ekonomi cantik pun belum tentu selamatkan undi. Dan benda ni yang Pakatan Harapan tengah alami, iaitu the strategic no man's land.